apa nak buat kalau trade korang loss? Okay, so signal sebelum ni kami ada share satu signal untuk korang buy, tapi market reverse direction ketika kami set up untuk korang buy, dia terus turun jauh. So apa nak buat kalau korang tengah loss ni? Actually apa signal yang kami ajar korang, macam biasa kita kena set korang punya stop loss dekat luar zone. Okay, so kalau dalam trade kali ni sebenarnya kita tak loss banyak pun sebab kita dah ada stop loss. Okay, so tak semestinya trade korang tu 100% betul. Kami pun memang akan ada loss, sebab loss tu adalah sebahagian daripada statistik trading korang. Korang trade 10 kali, maybe 3-4 kali tu korang akan loss dan lebihnya tu korang akan win. Okay, so kena faham konsep ni. Tak ada trader dekat dunia yang 100% win rate. Okay, kalau dia orang claim dia ada 100% win rate, maknanya memang pembohong lah. Kami lari jauh-jauh. Trader macam ni selalunya scammer. Okay, so korang yang penting adalah profitability. So apa nak buat bila korang trade loss? Yang penting korang set stop loss, stick dekat stop loss korang, dan kalau time korang profit, kalau boleh korang makan banyak sikit daripada korang punya loss. Okay, so untuk signal malam ni kita boleh pergi dekat Great Britain Pound, Swiss franc. So kita tengok dekat sini, macam biasa kita konsisten kita nampak satu trend penurunan yang besar. Lepas tu dia break moving average dekat sini. Lepas tu dia dah buat satu momentum dan dia tengah buat satu pullback. Okay, so trade signal hari ni kita target untuk buy sebab dia dah balik ke dalam zone untuk dia buy semula. Lepas tu dia akan buat satu lagi kenaikan. Okay, so kenaikan dia akan jadi lebih tinggi daripada previous high. Macam biasa, stop loss kena ada. Stop loss korang letak dekat luar zone ataupun letak dekat previous low. So kalau kami suka letak dekat tengah-tengah antara zone entry korang dan juga previous low. So boleh letak stop loss dekat sini. Take profit korang letak lagi tinggi daripada korang punya previous high. Setup konsisten saja. Kalau korang loss tak apa, tapi yang penting korang stick dengan strategi korang. Lama kelamaan korang akan nampak profit. Okay, yang penting korang jangan tertipu. Orang kata kalau ada 100% win rate, itu confirm tipu punya trader. Okay, lepas korang dah tengok potensi TP korang kat sini, tapi sebenarnya take profit boleh korang ambil sampai, korang tengok belah kanan ni ada satu level yang tinggi. So maybe take profit boleh cecah level ni. So kalau trade macam ni, apa kami akan buat? Kami akan tunggu price tu gerak lebih kurang level TP1 dan kami akan cuba tarik stop loss slowly. Okay, kalau tengok dia ada puncak, ada previous low, korang letak dekat bawah previous low dan korang tarik saja sampai boleh pergi ke TP2 korang ni. Okay, so itu saja. Kalau korang ada apa-apa masalah nak trading, nak buka account ataupun nak belajar, tak tahu cara nak belajar, chat kami di IG dan TikTok Prof Duit. Kami akan respon semua chat-chat korang. Kami akan ajar korang for free cara untuk korang mulakan business trading. Dekat Telegram Prof Duit kami akan share signal Isnin, Rabu dan Jumaat malam. Selebihnya korang boleh trade sendiri sahaja. Dan subscribe dekat YouTube channel Prof Duit supaya korang boleh belajar banyak sangat tips-tips trading. Kami dah share kat situ. Kalau korang rasa video ni membantu korang, apa kata korang share, like, subscribe, follow dekat link di bio. Share video ni pada rakan-rakan. Jumpa lagi dalam video akan datang.